اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم Kalau tu إنا نسألك علما tapi tak نافعا direct ورزقا dia lah tu kalau bukan طيبا dia apa. وعملا Betul. متقبلا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat jumpa pada pagi ini. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, anak saya ya Ustazah. Alhamdulillah berkhair. Sihat semua? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah berkhair. Alhamdulillah saja. Aku juga. Okey, baik. Hmm. Jadi hari ini kita start macam mana, Paulina? Ada tadi perbincangan tentang apa tadi? Tak, hari yang kita baru khatam tu tadarus serta terjemahan. So sekarang ni kita baru nak mula, baru tak tahu nak buat macam mana. Terjemahan juga ke, nak minta saranan daripada Ustazah bagaimana seeloknya. Ustazah yang Okey. sesi kita. Ustazah Okey. nak mulakan dengan sifat huruf kan? Setengah jam. Ustazah ada masa berapa jam hari ni? Cik, berapa jam? Uh, Okey je masa berapa pun selagi keadaan mengizinkan. Okey je insyaAllah. Okey, hari Sabtu kadang-kadang saya dapat join, kadang-kadang saya tak dapat. Saya ada anak-anak saya, ada kelas hafazan, saya juga ada kelas hafazan saya juga. Jadi hari yang sibuk sebenarnya, tapi ni rezeki Allah bagi anak-anak tak sihat. Rezeki punya kan. Jadi saya tak pergi, adalah anak yang sihat je lah yang pergi hafazan. Jadi saya duduk rumah jaga budak-budak kecil ni yang tak sihat. Okay, kalau tak saya duduk ke Asanah juga. Ke Asanah pun ada halakoh juga. Anak-anak saya pun ada kelas dia orang. Saya pun ada kelas saya. Dan saya juga ada waktu saya untuk tasmid pada hari Sabtu juga. Okay, jadi agak pack kat situ pagi tu. Tapi kalau ada kekosongan kan, contohnya tak ada kelas hafazan, tak ada apa, so saya seronok lah dapat dapat mimpi buku sebab kita duk belajar sifat tapi kita tak dapat nak praktiskan sorang-sorang. Jadi kita tak seronok juga macam tu. Okay? Jadi bila ada ruang macam ni, jadi Alhamdulillah dapat kat mimpi buku ini insyaAllah. Okay, so ibu-ibu sebelum ni dah khatam terjemahan daripada awal sampai akhir, betul tak? So terjemahan dengan tahsin. So next, cadangan apa pula? Okay, cadangan yang seterusnya apa ya? Ibu-ibu ada apa-apa cadangan? Yang macam mana? Ada yang terlintas di fikiran? Kalau ibu-ibu sebelum ni baca terjemahan, okay, mungkin kali ni okay, ibu-ibu uh, boleh fokuskan kepada uh, apa yang panggil? Perkongsian mungkin contohlah cadangan je lah cadangan ibu-ibu, okay? Iaitu untuk fokus kepada apa mana-mana surah sebelum kelas karisma ke ataupun semasa kelas karisma ke, buat seolah-olah apa semua yang join tersebut, mana yang sempat study lah study surah tersebut, lebih kepada bukan sekadar baca terjemahan tapi ada yang baca tafsir, ada yang fokus kepada introduction surah, ada yang fokus kepada dari sudut bahasa. Maksud apa? Fokus kepada surah tertentu. Okay, contohnya surah apa? Contoh tadi Punya sendiri kat surah Al-Hasyr. Okay. So untuk hari esok contohnya, okay, kita fokus pada ayat pertama surah Al-Hasyr. Okay, so pada permulaan kelas tersebut, siapa yang mulakan, okay, dia baca dahulu ayat tersebut. Lepas tu ada yang baca terjemahan. Lepas tu ada yang bagi introduction. Okay. Sebab dia dapat in charge kandidat tersebut, dia nak kepada introduction surah. So dia ceritalah, oh surah ini makiyah, apa maksud makiyah. So dia kena study kan. Apa maksud makiyah. Macam mana suasana penurunan surah. Benda tersebut, walaupun kita kata oh susahnya, susah, tapi sebenarnya boleh di-study. Okay. Kalau saya study, saya dapat. Kalau ibu study, ibu dapat. Okay. Kemudian, uh, seorang memulakan okay, tentang ayat tersebut, penafsirannya, cerita dia tentang apa, asbabun nuzul dia. Okay. Lepas tu, di akhirnya buat uh,
pengajaran. Okey, so pengajaran ni semua orang boleh datangkan. Okey, contohnya ayat Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna contohnya. Okey, cuba kita bincang. Oh, kenapa ya Allah start dengan khaliqul, lepas tu bari'u, lepas tu al-musawwir. Ada tiga. Khaliq dulu, pencipta. Al-musawwir, dialah yang membentukkan rupa. Al-bari pula, apa maksud al-bari? Okey, so bincangkan. Contohlah. Okey. So, perbincangan macam ni, tak ada kita kata, oh nanti kita jadi berguru dengan syaitan lah. Tak. Kita tak ada. Sebab apa? Sebab kita datangkan reflection berdasarkan masing-masing punya pandangan dan kita tak bawa pandangan yang menjurus ke arah akidah. Kan, seolah-olah membawa kepada perbincangan akidah yang besar. Tak, dia hanya sekadar refleksi pada diri kita. Mungkinlah contohnya macam ni, macam ni, macam ni. So, itu contohnya lah. Okay. So, tu antara cadangan. Okay. Tapi terpulanglah pada ibu macam mana. Okay. Macam mana? Susah. Ini bukan susah Ustazah. Ini kena banyak belajar buku-buku ni Ustazah. Ha? Tak ada buku Kena tak banyak apa, boleh membaca buka je. ni. Betul. Tak ada buku tak apa, buka je. Dia tak apa, contoh dalam ni, telefon ni, ibu-ibu dengar kuliah tersebut. Dia bila kita diberi tugasan, kita akan belajar. Dan sebenarnya orang yang mengajar ni, dia bukan pandai sangat pun, tapi disebabkan dia rasa, oh terbeban untuk aku belajar kan. Jadi Allah bukakan pintu-pintu ilmu lagi banyak. So, bila ibu-ibu diberi tugasan, kalau kita terjemahan je, kita tak rasa macam benda tu berat. So, kita tak perlu persediaan. Kita sekadar baca. Tapi bila kita dapat tugasan, okay, maka kita akan belajar. So, bila kita belajar, maka bermulalah bukaan hikmah, kita kata. Allah buka ilmu-ilmu, pintu-pintu hikmah yang banyak. Okay, itu contoh. Saya ada seorang pelajar yang mana ada beberapa pelajar lah dalam 5 macam tu yang dia ambil tadabbur dengan tahsin. 15 minit tahsin, 15 minit tadabbur. Jadi style dia, kalau yang lain saya kita bagi tadabbur, saya bagi. Tapi dia tak, dia kata saya nak cuba, saya nak belajar, ustazah tolong bantu betulkan kalau saya silap. Okay, so setiap kali tadabbur dia akan start dahulu, dia bagi introduction, dia bagi setakat yang dia faham surah surah An-Nazi'ah ni terbagi pada berapa pecahan. Okay, lepas tu dia kita bahagian pertama surah An-Nazi'at, oh ni tentang malaikat punya sifat-sifat gini 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 ni. Okey. Lepas tu kalau saya rasa saya timbulkan soalan, saya akan tanya. Rasanya kenapa Allah start wan nazi'ati gharqa? Kenapa dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras? Yang ni dia dah mula kena fikir sebab dia tak study kan tu. Okey. Maka bila fikir ni maksud apa? Dia akan datangkan dari sudut dia punya perspektif. Okay, so dia datang dari sudut perspektif dia, dia rasanya sebab macam tu. Tak ada masalah. Okay, so saya pula lepas tu saya akan datangkan daripada saya punya perspektif. Okay, mungkin saya jumpa dalam tafsir dan mana-mana. Okay, macam tu. So 15 minit tak banyak lah. Mungkin dapat 5 ayat dan sebagainya. Tetapi pelajar tersebut lama-lama dia punya tadabbur sangat improve. Okay, dia boleh mula datangkan dia punya persoalan sendiri dan dia boleh jawab soalan yang kita kata apa yang saya rasa tinggi sebenarnya. Tapi lama-lama start daripada surah Al-Fatihah, sekarang dah masuk surah dah mula masuk surah An-Naba dah. Dia start daripada belakang An-Nas, semua-semua tu. So dah cover. Banyaklah. Dah nak habis surah Juz Amma dah. So banyak perubahan-perubahan dari sudut cara dia menyampaikan. Okay. Jadi terpulanglah pada ibu-ibu kalau rasa rasa boleh cuba dulu dan tengok sejauh mana kemampuan. Kalau rasa susahnya boleh cuba tukar lain. Okay. Kalau rasa mudah boleh teruskan. Okay. Tapi jangan fokus benda besar sangatlah suratul Baqarah contohnya. Kalau nak fokus surah Baqarah boleh, tapi ambil ayat-ayat ni. Ataupun boleh pilih pik-pik ayat doa. Contohnya hari hari tersebut, esok contohnya. Okey, Puan Halina contohnya. Okey, saya akan bawakan doa Al-Quran daripada surah ini. So, share dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan baca terjemahan. Lepas tu baca hikmah di sebalik ayat tersebut. Okey, ayat ini kenapa dia berada selepas cerita tentang haji. Okey, siapakah yang mengungkapkan doa ini? Siapa yang paling banyak baca doa ini? So, kita study. Okey, itu contohnya lah. Okey, wallahu a'lam. Okey.
Kompas Ambiat tu dia lebih kepada rujukan. Okay? Dia tak ada tadabbur yang tu. Jadi dia hanya panggil apa? Dia panggil macam kunci lah. Okay? Kalau siapa nak tengok cerita Nabi Adam tentang apa? Tentang macam ni. Maka dia tengok kat buku apa daripada buku Kompas tersebut. Okay? Lepas tu dia pergi pada Quran. Kat Quran pun dia kena belik lagi. Dan dia kena buka tafsir lagi dan sebagainya. So boleh mulakan. Okay? Maksudnya apa? Kita dah mula naik level sikit lah. So kalau ibu rasa nak kekal dengan level ni, ibu kekalkan dahulu. Tapi usaha untuk naik next level, sebab apa? Oh, aku mula buka buku tafsir. Kita rasa ustazah je buka ni. Tapi sekarang kita, sebenarnya tak ada masalah. Tak ada limit umur pun. Tak ada limit akal pun untuk buka tafsir tersebut. Tapi bahasa Melayu lah, jangan bahasa Arab pula kan. Tak faham apa satu. So buka. Bila buka tu ibu akan rasa, oh, akan rasa keterujaan. Mula garis-garis. Highlight mula ada sikit tulis-tulis. So, Masya Allah. Okay, ilmu tu akan mula jadi lagi besar sebenarnya, insya Allah. Ya. Hmm. Okay. Okay ke? Teruskan next class ke? Macam mana? Ustazah, Nina, yes. Assalamualaikum. Ustazah suka Ustazah punya approach tu kalau kita boleh ni sebab ngaji kita selalu ngaji lah dengan grup lain pun ngaji saja. Tapi kalau dapat bimbing kat situ bagus juga Ustazah. Hmm. Saya seronok nak bimbing sebenarnya, tapi saya tak ada waktu yang kosong. So, sedih pula rasa kan. Saya seronok sebenarnya bila boleh buat benda tersebut. Sebab kita tak nak saya bila kita ngajar semua ni saya akan lebih terbuka. Okay, kalau guru Quran saja dia akan rasa Quran sajalah lebih penting. Kalau sekadar tadabbur dia akan rasa tadabbur je lah penting, tak penting tajwid semua tu. Okay, tapi bila saya mengajar ke semua sekali maka saya rasa semua tu penting. Okay. So bila ibu dah mula level bacaan Quran pun saya rasa dah makin ramai yang sangat baik. Terjemahan pun dah habis baca, maka cuba naik next level pula. Dan boleh masuk pra-tadabbur kita panggil. Tak dapat dalam-dalam macam Ustaz Syahari tak apalah. Level-level dia tak apa. Kita lagi pra-tadabbur. InsyaAllah. Okay, bolehlah ibu cuba. Lepas tu kalau rajin, okey, buat poster daripada grup Karisma ni sendiri. Apa hasil daripada perbincangan contohnya. Okay, kalau rasa macam takut-takut lah, rasa takut tak betul dan sebagainya, okey, boleh minta nak tolong saya checkkan dan sebagainya, boleh, tak masalah. Okey, insyaAllah. Itu je lah. Okey. Jadi next session apa pula apa nak cakap Lina? Sifat Ustazah. Sifatul huruf Okey, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lagi kita pergi pada sifatul huruf. Jadi sifatul huruf topik penting yang ada dalam definisi ilmu tajwid. Ya. Okey. Okey, okey. Baik, apa tadi? Ada dalam definisi ilmu tajwid. Okey, iaitu memberikan huruf-huruf haknya ataupun mengeluarkan huruf-huruf daripada makhrajnya dan menyempurnakan hak-hak huruf tersebut. Hak-hak itu adalah sifat tadi. Okey. Baik, jadi sifat yang kita belajar pada sebelum ni berkaitan dengan sifat lazimah. Siapa tahu maksud sifat lazimah? Apa maksud sifat lazimah? Ya, sifat lazimah adalah sifat yang semula jadi ada pada huruf tersebut. Ibu-ibu bagi dia baris atas ke, baris bawah ke, baris mati ke, duduk depan ke, duduk belakang, tengah ke, dia sentiasa ada. Okey. Contoh dia kalau dia berangin, maka dia akan sentiasa berangin di mana pun dia berada. Baik. So sifat lazimah itu ada kita pertama kita tengok bahagian sifat yang ada lawan. Dan lawan tersebut kita bahagikan pada 5 kategori. Okey. So, kategori pertama secara pantas. Siapa ingat itu kategori pertama dari sudut apa kita tengok? Kategori apa? Sudah Rasulullah.
Bukan lagi, yang tu dah kategori yang kedua. Kategori Hams. pertama dahulu. Betul. Hams. Kategori hams. Lawannya apa? Hams lawan dia Jar. jahar. Betul. Jar. Kategori apa? Jahar. Ah, Sifat kategori, Jahar berlawanan. tertahan. yes, iaitu berangin ataupun tak berangin. Tertahan nafas ataupun mengalir nafas. Nafas tu daripada Arab ni, angin dah. Okay. So, yang mana satu yang nafas berjalan, mengalir nafas atau berangin, yang mana satu? Hams ke jahar? Yang mana satu Faham? namanya yes, hams. Hamsnya, hams adalah mengalir nafas ataupun berangin. Ada berapa huruf ibu-ibu? Apa yang kita hafal akronim mudah dia? 10 huruf. Yes, 10 huruf. Apa dia punya akronim nak mudah ingat? Fa, siapa ingat? Fahas. Hasahu syakhsun Tasahu. sakat. Betul. Fahassahu syakhsun sakat. Okey. So, tu kategori pertama. Tak boleh nak tulis dah. Jadi, ibu, saya sebut lain, ibu. Kemudian, kategori yang kedua, melibatkan, siapa tahu? Melibatkan apa? Bahagian apa? Tadi angin. Suara. Kedua, suara. Okey, iaitu apa? Mengalir suara ataupun tertahan suara. Okey. Dalam bahasa Arab, apa nama dia? Syiddah. Jahar. Betul. Syiddah. Syiddah, lawannya apa? Rokhawah. 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 Tengah-tengah dia adalah Tawasud. tawasud. Bayyinah. Betul. Ataupun bayinah nama dia. Bainiyah. Bayinah tu surah. Ah, Bainiyah. Okey. Baik. So, rokhawah mengalir suara. Suara boleh jalan. Bukan ya. Yah sabu. Yah sabu. Baik. Tawasud separa mengalir. Okey. Walaupun praktikal dia sama macam rokhawah. Lin Umar. Huruf lam, nun, ain, mim, ra. 5 huruf. Syiddah pula ada berapa huruf? Siapa ingat apa huruf syiddah? A. 8. Misalnya. Rajul Qalqalah campur 48. alif kata. Kalau campur alif kata kan. Ataupun ajid qutin bakat. Baik-baik busu. Ajid qutin bakat. Betul. Kalau campur alif kata. Okay. 10. Berapa? 8. 8 huruf. Okay. So, hafal yang syiddah. Ajid qutin bakat dengan lin umar tawasud. Maka baki huruf yang tidak disebutkan pada syiddah dengan tawasud adalah bersifat rokhawah. Itu kategori kedua. Kategori ketiga pula adalah melibatkan, siapa tahu apa kategori ketiga? Suara juga, tetapi melibatkan apa? Terangkatnya pangkal Pangkal lidah. lidah. Ah, bukan kategori terangkat pangkal lidah, tapi Arah 7. arah tuju suara. Okay? Arah tuju suara. Sebab apa saya tak sebut terangkat pangkal lidah? Okay? Sebab apa? Sebab ada huruf yang mana terangkat pangkal lidah, tetapi tidak isti'la. Seperti huruf apa? Siapa tahu? Ro. Ro angkat pangkal lidah, tafkhim, tak ada masalah. Apa huruf Oh. yang mana baris apa pun dia, baris bawah ke baris atas ke baris depan ke mati ke, dia terangkat je pangkal lidah tapi tak isti'la. Kaf. Betul, huruf kaf. Okey. So, sebab tu kita kata tak boleh nak sebut terangkat pangkal lidah semata-mata, tak. Kita sebut dahulu iaitu dari sudut kategori arah tuju suara. Suara menuju ke langit ke tidak lah. Kalau suara menuju ke kubah le langit, naik tinggi ho macam tu, iaitu menyebabkan kita kena tarik bawah kita punya ni. Okey, so maka dia akan jadi isti'la. Kalau kaf tidak, naik pangkal lidah, naik, tetapi dia suara mendatar macam ni. Ka, ka, lainlah kita sebut ni. Jadi isti'la pula salah. Okey, kaf tidak isti'la. Tapi yang lain isti'la semuanya kalau bila kita praktiskan memang naik pangkal lidah. Tapi yang lagi penting adalah suara tersebut meninggi ke langit. Itu namanya isti'la. Daripada perkataan ala ataupun ali, tinggi. Okay. Ho, bo. Kalau sebut khe, ah, ah. Tak jadilah tu sebab tak isti'la. Langit dengan lidah tu macam dekat je. Tak kita nak huruf ho.
Kalau se, se tak jadi. Kena so, naik. So, okay. So, lidah tersebut macam melengkung. Sebab apa? Sebab dia nak menjauh daripada langit. Okay. So, dia ada ruang kat tengah-tengah tersebut. Jadi, suara yang besar. Okay. Ho, bo, po, wo. Apa lagi? Khussa, bau, tengqin. Oh, oh. So, ibu-ibu bila sebut huruf isti'la ini, ibu-ibu punya lidah depan tak nampak. Okay. Kalau sebut se, nampak lidah depan tak jadi isti'la. Lidah macam kena tersorok. So, belakang. Tapi bila sebut huruf istifal, nampak lidah depan. Ka, ka, nampak. La, ma, lagi. Ri. Okay, itu beza isti'la dengan istifal. So, hari ini adalah, topik kita hari ini adalah tentang next sifat. Okay. Yang ini melibatkan apa? Okay, kena buka whiteboard balik. Hmm. Ikut aja dia. Ini melibatkan kepungan suara. Suara juga. Okay. Suara terkepung ke tidak? Okay. Dalam bahasa Arab, siapa tahu nama dalam bahasa Arab sifat tersebut? Apa nama dia? Kalau suara terkepung, ada kepung suara dahulu, baru buka baris, maka tu namanya apa? Sifat apa? Pak. Yes, itbaq. Dia dalam bahasa Arab ejaan dia al-itbaq. Dia akan tukar ke keyboard bahasa Arab. Al al-itbaq. Aja diri makin lagi main. Okey, baik. Lawan kepada itbaq. Siapa tahu lawan kepada itbaq? Nama Infitah. dia ialah infitah. Betul. Di infitah berarti kalau tadi itbaq terkepung suara, maka infitah tidak terkepung suara. Lawan dia daripada perkataan fataha. Okay. Fataha berarti buka. Infitah ada alif nun kat depan jadi ter. Itu bahasa Arab. Kalau ada alif nun kat depan, ibu ingat nama dia ter. Okay. Al-infitah. Contohnya insyaqqat. Ila sama'u syaqqat. Ada alif nun kat depan. Syaqqa asalnya, syaqqa maksudnya apa? Terbelah. Dia terbelah dua. Bila ada in, maksudnya apa? Terbelah. Kalau syaqqa sendiri saja, belah. Okay. Kalau ter maksudnya apa? Ada tiba-tiba kita tak buat apa, kita tak melakukan perbuatan belah dia tu. Tapi dia sendiri terbelah. Okay. Kalau infitah terbuka. Ida sama fatarat. Ada alif nun. Okay. Ter terpotong dua. Baik. So al-itba' infitah. Itba' terkepung suara, infitah tidak terkepung suara. Okay. Suara dikepung. Bila suara dikepung ibu, macam mana siapa nak kepung dia? Siapa nak kepungkan suara kita? Siapa tahu? Apa anggota yang mengepung suara? Lidah. Betul. Okay. So, suara dikepung ni oleh siapa? Lidah. So, kalau lidah tak banyak duduk kat bawah je, tak terkepung lah. So, sebab itu bila itibak, praktikalnya adalah lidah kita banyak naik ke atas. Sebab apa? Sebab dia nak kepung suara tu, nak jadikan ada suara antara langit dengan lidah. So, lidah tu banyak duduk naik ke atas. Po, contoh kita sebut. Po, kita kena start dengan lekat ke atas, baru turun. Bukan duduk bawah te, tak. Kena po, tit, pu. Okay. Lidah banyak naik ke atas. Especially lidah belakang memang confirm akan naik lah. Okay. Infitah pula
Lidah mungkin ada bahagian lidah yang naik, tetapi tak banyak. Tak sampai mengepung. Okey. Baik, huruf itbaq hanya ada 4 saja. Iaitu daripada huruf isti'la. Isti'la ada berapa huruf isti'la? Qusar, daw, tin, qid. 7. Ada 7 huruf isti'la. Daripada 7 huruf isti'la, ada 4 sahaja yang ada sifat itbaq. Okey, iaitu huruf apa? Siapa tahu? Sod, Dot, dot. dot, dot, dot. Betul. Sod, sod, bod, to dengan vo. So maksudnya apa? Isti'la tadi tebal dah. Okay, tetapi yang ada sifat itbaq dia ekstra tebal. Ekstra tebal. Okay, sebab itu kalau berlaku pertemuan kita kata idgham, okay, pertemuan antara huruf to dengan ta, to mati, ta hidup. Kita akan sebut to bunyi juga to. Basau ta, basau ta. Sebab apa? Sebab huruf to dia ada ekstra tebal. Okay, maka dia nak kena menyelah lebih sikit. Basau ta. Okay. So sifat itbaq adalah sifat yang ekstra tebal berbanding isti'la. Okay. Macam mana nak beza bunyi dia? Ada beza bunyi ke? Semua sama je huruf isti'la semua bunyi ke arah huruf O. Itbaq pun bunyi. Itbaq pun bunyi ke arah huruf O juga. Okay. Beza dia akan kelihatan bila huruf berbaris kasrah. Beza dengan huruf yang bersifat isti'la. Ia akan lebih terzahir bila huruf huruf berbaris bawah. Okey. Bila huruf berbaris atas, baris depan, baris mati, dia sama je dengan huruf isti'la. Tak ada beza sangat. Kalau huruf ko contohnya bila baris atas. Ko. Sod, so. Okey. Kalau ghain. Ghain tidak ada itbaq. Okey, baik. Sekejap kita tulis balik isti'la. Apa huruf isti'la? Oh. Ya, saya tutup ni sekejap dulu sebab baby nak. Sebagai khusso. Huruf isti'la khusso. Bo. Tin, qid. Ni adalah huruf-huruf yang bersifat tebal kita panggil. Ussad, tin, qid. So daripada huruf isti'la yang banyak ini hanya ada 4 sahaja yang bersifat itbaq. Okay. So maksudnya apa? Ada isti'la tapi ada yang tidak ada itbaq. So ni huruf isti'la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, ni huruf isti'la. Okay. Daripada huruf isti'la ada 4 sahaja yang bersifat itbaq. Ada ekstra tebal. Yang lain ni kha, ghain dengan qaf. Ini tebal tetapi tidak ada itbaq. Okey. Ada beza ke? Kalau berbaris atas tak ada beza pun. Okey, siapa boleh cuba sebutkan semua huruf isti'la ni ketika berbaris atas? Cuba siapa seorang baris atas dahulu. Saya cuba Ustazah. Ya. Kha, Hmm. so, Hmm. ko, Okey, kepung sikit suara bot dengan bo. Tak kena ko, bo. ko, Bo. Dan ko, istitolah. ko, Lagi. ko. Okey. Ah, ko, ko. Betul. Bo. Alah, saya punya to tu daripada ujung lidah. Tak boleh lah Ustazah nak naikkan Naik ke pangkal. lidah. Ko, ko, Naik pangkal, naik sekeliling semua naik. Po. ko, 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 Kemudian, yang ni, ko, ni. wo. Okey, betul. So, bunyi sama je ibu. Po, po, wo, ko. Semua sama je bunyi bila baris atas. Baik, bila baris dhammah pula, siapa boleh cuba? Bila baris dhammah, semua baris dhammah. Siapa nak cuba? Yus. Silakan. Baris Cuba ya. depan pula. Okey. Hmm. Ni kena isti'la lagi. Yang hu. Dia Hmm. malu-malu ni. Hu, Hmm. hu. Hmm. 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 Lagi. Okey, naik kapal lidah. Hu. Hmm. Okey, next. Soal pula. Hmm. Tebal lagi. Su. Hmm. Okey, Ada next. suara latar Ustazah. Bu. Mhm.
Uh, ru, Mhm. pu, Mhm. pu, Mhm. ru, Oh, oh. Okey, ru. bagus. Okey. Baik, so bila baris dhammah bunyi sama saja. Isti'la ke itu yang ada itibak isti'la ataupun yang isti'la saja sama je bunyi. Baik. Bila baris mati pula, bagi huruf hamzah kat depan. Okey, siapa boleh cuba? Contoh Okey, lepas tu Daha, sila Daha. hmm. Hi. Tak, bukan baris bawah lagi, baris mati dulu, baris mati. Mati. Ha. Ah, Okey, gemuk lagi kha bila mati. ah, Okey. as, Tebal lagi sad. Aus. as, Besar lagi else. as. Dia nak muncul lah Ustazah. Cuba else. As, Okey, boleh. Next. au, Mhm. au, Au. au, Okey, bagus ni. ako, Bagus. ako, Aku. ako, Okey ni. au. Bagus. Okey, so au. So bila baris mati sama je bunyi dia. Okey, isti'la saja ataupun ada isti'la dan itbaq. Okey, dia sama. Tapi bila baris bawah, okay, barulah kita akan nampak perbezaan. Baik, siapa boleh cuba baris bawah untuk huruf-huruf tersebut, huruf isti'la ni? Rosida boleh cuba Rosida. Dia mana? Nanti Ustaz. Eh? Ustazah. Khi, Aha, si, bagus. di, Mhm. ri, Mhm. ti, Mhm. ki, Mhm. ri. Ri. Okey. Bagus. Okey, baik. So ada mungkin tak perasan kan? Baik. So bila baris bawah maka akan bunyi beza antara isti'la dan itbaq. Kalau isti'la sahaja tidak ada itbaq iaitu huruf ni yang tidak saya bulatkan ni, maka dia punya huruf bila baris bawah dia hanya biasa saja. Khi. Dia tak perlu khoi. Tak perlu bungcungkan, tak perlu kepung suara baru jadi khi. Tak. Dia hanya khi je. Contoh kita baca khiyanah, khitamun. Okey. Baik, ghin pula bila baris bawah bukan roi. Tak perlu buat macam tu. Roi syawah. Tak, kita tak perlu kepung jadi roi dulu. Tak payah. Okey, so terus je ri, ri, ri syawah. So dia bunyi lebih ringan. Sebab apa? Sebab dari sudut tahap ketebalan dia duduk bawah sekali. Dia dah nak hampir beristifaz. Okay, baik. Bila qaf pula bagi bawah, kita tak baca qoi, qoi. Tak perlu buat kepung qoi tu. Tak perlu. Okay. Terus je ti. Okay. Qiradatan, qiradatan. Tapi bila huruf yang bersifat isti'la dan ada itbaq pada dia, maka dia bunyi lebih besar berbanding huruf yang sekadar isti'la saja. Bila baris bawah. So bila sad, kalau kha tak ada khi, bila sad jadi si. Si. So kita kepung dahulu, baru turun baris bawah. Okey. Kalau yang lain, kita hanya senyum saja. Tapi kalau bila huruf istiqbal, kita tak boleh nak senyum. Sekejap kena buka balik. Bila huruf yang bersifat itbaq, kita tak boleh nak buat si. Si tak boleh. Tapi kalau istilah saja contoh kha, khi, khi, ri, ti, ti, tak ada masalah. Ti, khi, ri, tak payah gerak pun. Sebab apa? Sebab makhraj dia kat dalam tu. Okay, ti, khi, ri. Tapi kalau isti'la, ibu-ibu tak boleh nak buat macam tu. Si, di, ti, ti tak. Dia kena kepung sikit. Kena ada sedikit monyong. Bukan muncung, tapi dia nak ke arah depan. Okay. Ti. Nampak lidah naik atas dulu. Ti. Turun. Us. Okay. Sat. Nak kena kepung dulu. Si. Si. Dia turun. Ustazah, Si. lidah naik Ustazah. Lidah Betul. Naik naik. atas dulu. Ti.
Ti. Untuk kepung. Okey. Ti. So ibu nampak tadi lidah tersebut dia buat macam mana? So lidah tersebut kalau huruf yang makhraj di atas tu kita naik dulu. Ti. Tapi kalau dia tak ada itibak tak perlu gitu, tak perlu hi ya tak ya. Ti terus hi. Okey, tapi bila itibak kena kepung dahulu. Sod susah sebab sod dia makhraj dia gigi bawah ni. Sui. Sui turun. Dia bukan si. Si. Si tak jadi. Kena kepung dahulu. Sui turun bawah. Okey. Kalau to naik dulu. Kepung ke atas. Ti turun bawah. Ti. Ti. Okey. Ti. Ti. Sebenarnya nak tunjuk je. Kalau praktikal betulnya tak ada pun kita nak kena muncung tu. Jangan ti tak ya. Ti. 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 Okey. Baik, kalau bot pula. Jangan baca di. Di. Wal ardi. Tak, dia kena kepung. Di. Turun. Di. Turun. Okey. Di. Turun. Okey, jangan terus turun di. Di. Di za tak. Di za. Di za turun. Okey. Fis samawati wal ardi. Okey. Baik. Apa lagi huruf isti'la itibak tadi? Allah. Okey, Allah. Bukan zi. Zi. Tak kena kepung dua. Zi. Baris bawah ni dia menghulukan kita pergi ke arah rahang bawah. Kita boleh zi. Salah. Dia kena ke bawah ni. Okey, so kepung ke atas, baru turun bawah. Zi. Zi. Azim. Azim. Jangan azim. Azim. Tak jadi. Ustazah, Azim. Kepung. Kepung ke atas. Ustazah untuk Turun. Ya. zo tu untuk zo baris bawah tu lidahnya boleh nampak lah sikit Ustazah sebab dia keluarkan kan Betul. dia. Azim. Azim. Tak payah banyak sangat. Banyak sangat tak payah. Sebab dia hujung lidah je. Zi. Zi. Okey. So kepung dahulu, baru bawa ke bawah. Okey. Kalau Ustazah, yang dia lain, punya yes. kepungan tu maksudnya pergi ke maharaj dia lah dulu kan? Betul. Pergi Pergi ke ke makhraj maharaj dia dia. baru turun ke bawah. Betul. Dan Oh. lidah tu banyak kan naik ke atas. Soi, pi. Semua nak. Bila baris bawah ni, Biba akan senyum. Okey, tapi tak boleh terus senyum. Kalau huruf tidak ada itibak, boleh terus senyum. Ka contohnya. Ki, ki, fi, bi, kof, pi, pi. Tak perlu. Pi. Ui, tak payah macam tu. Betul tak? Pi. Okey. Kunu tirodatan. Kunu tirodatan. Tapi kalau sad. Kunu si. Dia kena okey, jangan muncung pula. Tak payah gitu. Kepung kat sini, bawa ke baris bawah. Si. Okey. Ah, jangan soy, soy, soy. Tu tanda kita tak bawa dia ke bawah. Kalau bunyi baris bawah tersebut, ibu punya bunyi tu lebih ke arah imalah. Contohnya, we. Okay. Ihdinas siratal. Tak jadi tu tanda bertanda tak bawa ke bawah. Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Contoh. Okay. Boleh? Ah, ada apa-apa soalan? Okay, saya nak ni kita nak test semua sifat-sifat tadi. Okay. Dan ibu cuba tengok apa kesalahan saya dari sudut apa yang saya tak penuhi. Okay. Lengok dah dia. Ngantuk dah dia. So, tadi kita ada 4 kategori. Angin. Yang kedua, suara mengalir tak mengalir. Yang ketiga, arah tuju suara sepatutnya naik atas ke isti'la ataupun datar biasa saja. Yang terakhir sekali yang kita belajar tadi, iaitu kepungan suara terkepung ke tak terkepung suara. Lagi. Baik, so kita cuba tengok hari ini si huruf huruf apa ya? Itu kita suruh apa itu? Huruf apa ya? Tak ingat itu apa. Okey, saya ambil huruf shin hari ni. Okey, huruf shin. Okey, kita pun tulis
sifat huruf shin. Baik, cuba ibu datangkan semua 4 sifat pada huruf shin. Kenapa 4? Sebab kita dah baru belajar 4 kategori. Okay. Okay. Huruf shin. Hams. Yes. Baik, mula-mula. Sifat yang pertama untuk shin, dari sudut angin ke tak berangin. Yang mana satu huruf shin? Hams ke jahar? Hams. Ya, hams. Baik, nombor 2, dari sudut suara. Mengalir suara ke tertahan suara ataupun pertengahan? Rokhawah ke Mengalir. syiddah ke tawasud? Rokhawah. Rokhawah. Yes, rokhawah. Nombor 3, dari sudut arah tuju suara naik tinggi ke isti'la ataupun mendatar istifal? Istifal. Istifal. Baik, nombor 4, dari sudut kepung suara itobak ke infitah? Infitah. Infitah. Okey, baik. So, untuk huruf shin. Okey. Baik. So, bila kita nak betulkan orang, kita kena sebut kategori je salah lah. Okey. Ya, baik. Ya, tak. Tak dapat ni, tak dapat buka. Oh, okey, okey, okey. Okay. Nah. Type OTP, boleh email Umi. Lepas tu cakap tulis send OTP. Okey. Mana? Okey, saya baca huruf shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa salah saya kat situ? Rokhawah tak ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamasnya tak ada. Tak ada hams dia. Minajai, minajai. Macam tu salah. Dia kena ada angin sampai ke dulu rasa kat tangan. Minasyai. Dan angin dia berbentuk tafashi bunyi tu. Itu kita belajar sifat khas. Okay. So, kena ada hams, kena ada angin. Okay, baik ni pula saya baca. Apa ya Quran ni ada syim lagi? Uh, Syahidallahu annahu la ilaha illahu syahidallahu annahu. Apa salah kat situ? Syah. Dah angin. Apa yang saya tak ada? Uh, Ditebak. Dia tebak. ah, Istifal. 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 Sebab apa dia baca tinggi? Syah. Syah. Okay, salah. Syah. So, senyumkan. Nampak kali dah syah. Okay. Dengan syah. Okay. Syahidallahu. Okay, ni pula. Okay. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. An yushraka bih. Apa kesalahan kat situ? Tak Angin ada roh. ada. Buah. Yes, iaitu saya tidak beri rokhawah pada huruf shin. Sepatutnya tarikkan shin. So, macam mana bila nak betulkan? So, baca macam mana? Ayyushraka bih. Rokhawah jalan suara dia. Jangan yushraka bih. Salah. Okay. Ni pula macam mana saya baca? Min syi'atin. Min syi'atin. Apa salah kat situ? Istilah. Ah. Infitah. Syiatin. Syi. Susah ni nak buat tu. Infitah. Yes. Itu saya kepung suara. Kenapa? Sedangkan dia infitah. Dia tak perlu syi. Syi. Tak payah. Syi terus. Syi. Syiatin. Okey. So boleh ibu. So dah boleh tahu kat mana kesalahan tersebut. Kategori apa. Sifat apa yang tak dipenuhi. Boleh tahsin orang dah. InsyaAllah. Okey. Okey, ada soalan apa-apa? Kita pergi tahsin pula. Boleh kita boleh praktiskan apa yang kita belajar. Tak ada soalan ni? Okey, hari ni kat mana ibu punya bacaan? Malam kata mari pun nak mula Ustazah. Okey.
Silakan. So, start dengan Al-Fatihah hari ni. Tak habis, saya dah khatam, saya dah baca dah Fatihah. Ah, Saya baca dulu ke macam mana Ustazah? boleh, silakan. Saya baca ayat 6 Ustazah. Silakan. Aku nak baca Ustazah sebab Ain tak jumpa lagi Ustazah rumah dia. Tak apa. Lama-lama jumpa. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik bawah lagi. Nero, nero dengan hero tak. Bismillahi. Macam bawah. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim Okay, dekat tanwin dia a'an. sebut. Un dengan ain dia sebut. Okay, kita kena cuma sikit sebab dia makhraj. Ada nun. Nun dekat lidah. Un. So nak pergi ke ain jauh. Unna. Unna. Okay, so kita tak nak macam tu. Un alaihim. Ain dah kena ready dah. Un alaihim. Okay, cuba. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum Nipihkan am zal lagi. Bagi istighfar lagi. Dhar. Anzartahum. Za. Okay. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya cuba ambil 3 Ustazah. Hmm. Allahu Jadi ala jelas lagi kho tadi bagi isti'ala lagi khatamallahu. Kho khatamallah khataman tak? Kho. Sorokkan sikit. Lidah. Khatamallahu ala kho. kho Kho. khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Oh, Ghaishawah salah. Ri. Ghaishawah. Ghaisha. Cuba lagi. وعلى أبصارهم غشاوة Boleh. ولهم عذاب عظيم Hmm. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر Hmm. ما هم بمؤمنين. Barakallah. Terima kasih banyak Ustazah. Siapa ada list? Kak Inoy nombor 2. Ada ni. Macam tak baca kot. Ino baca kot, Ino. Ada tetamu tadi kata. Ada tetamu Okey. tadi. Saya bacalah itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون Bagi ain pada ain و- tawasul lagi. Wa ma و- yash'urun. وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا Ini bukan يكذبون yak. Yak. Tapi يك bagi angin yang berjalan. Bima kanu yakribun. Yakribun.
بما كانوا يكذبون. Hmm. و وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض Bagi قالوا tempat lagi pada robot tadi. Fil ardi. Fil ardi qal. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Dah tiga kan? Barakallahu fi. Barakallah. Terima kasih Ustazah. Hasna boleh baca Hasna? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن Tak cukup mat tadi tu. السفهاء Qalu tak cukup mat tu. Dia baru tiga baru. Okay, cuba lagi. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء Mhm. ألا إنهم هم Tengok lagi. السفهاء Innahum humussu. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Ni huruf ya dengan ain bagi dia nipis je. Ya, ya. Lagi. Walakin la ya, ya'lamun. Senyumkan pada ya dengan ain. Ya'lamun. ولكن لا يعلمون Boleh? وإ- وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى Bagi شياطينهم rohawah lagi pada waw. Kalau ila tak. Wa idza khalau ila. وإذا خلوا إلى شياطينهم Kan sya dengan ya syaya tak. Ila syayatinihim. Wait lagi. إلى Sya, شياطينهم sya tak. Sya, sya. Senyum dengan lain il. Wa idza khalau ila syayatinihim. وإذا خلوا إلى شياطينهم Tak boleh قالوا berhenti kat situ. Tak boleh berhenti kat situ. Boleh teruskan ataupun paling kurang melepasi qalu. Cuba lagi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم Ain tawasul lagi dengan ma'ah. Ma'ah. Jadi macam ain tu syiddah. Inna ma'akum ma'akum. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون Barakallahu fiik. Kak Malis boleh baca Kak Malis? You all memang tutup kamera ke? Ke phone saya yang rosak? Ustazah, dia semua tutup kamera ke Ustazah? Semua malu-malu. Sila siapa nak baca? Lina, Kak Mai nak dengar je ni kali pertama Kak Mai join ni. Please. Okey, Kak Mai dengar je. Okey, terima kasih. Kak Malis kenapa dengar je? Kali pertama betul lah Kak Mai sekali pertama join tu sebab itulah dengar tadi pun dah apa benda yang Kak Mai tak faham sangat tadi tu. Tadi Kak Mai join tadi. Aura-aura sidah tu Kak Mai tak pandai sangat. Habis tu Kak Mai dengar je lah. Nak baca Kak Malis? Ha? Nak baca ayat 15 dengan 16. Ada Quran kat depan Kak Malis ke?
Nanti jap, nanti jap. Kak Mali nanti kejap orang lain baca dulu. Rosida boleh baca Rosida? Kak Mali cari Quran Sat. Okey, okey, okey. Mana ni? Saya baca dulu. Ayat 15, 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang bagi roho lagi pada ya. Syai, dia tak habis. Syaito, syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hmm. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك الذين اشتروا Ya, bagi الضلالة tambah lagi ro. بالهدى Bagi tafkhim lagi pada ro. Tara, tak taro, taro. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى Oh, bagi dia roho lagi فما pada tadi. كان Okay. ya Huruf Ustazah? huruf shin tu jangan bagi dia tersangkut disebabkan ta. Okay, contoh Ah, ulaika alladzina nashta dia sempat sekejap je tarik. Jadi bagi dia asing daripada ta. Nashtarawud bola nashtarawud bola. Boleh lagi? أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Yang lagi nipis lagi ha tadi. Yang muh. Tapi bagi dia ke tepi. Muhtadin. Muhtadin. Wa ma kanu. ما كانوا مهتدين. Salah lagi sah. Muhtadin. Boleh. Terima kasih Saza. Barakallahu. Saya baca lah Kak eh. Ustazah saya baca Ustazah. Boleh. A'udzu Ni tak ya. billah. A'udzubillah. Kau ada boleh Ustazah. slow-slow je. Sendiri-sendiri je. Oh, A'udzubillah. Lepas tu boleh oh. sambung terus. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم Mhm. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Okay, nipis kan kol-kolah. Yubo. Yubo. Jadi ba tu jadi tebal. Fi zulumatil la yubsirun. Wa Ulang tarakum. daripada فتركهم فت- و- وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الصيد لا يبصرون صي dengan soy lagi. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Nak menggayakan tu Ilah Ustazah. dia sirun. Yubsirun. Si nyanyi boleh teruskan. Boleh ke lagi Summum. sad punya angin hams dia Oh, sum dan ada sofir itu angin dia. Sum. Hmm. Summum bukmun umyun fahum Boleh la lagi tadi tadi yun fahum. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Hmm. Jadi sudah. Boleh Terus teruskan ke sampai Au
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم Tebal الصوت يجعلون يج- أصابعهم ambil daripada mana? boleh يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Jadi sudah. boleh والله محيط بالكافرين. barakallahu fiik. Itu sudah. Zainab boleh baca Wan, dah buka kamera tu. Kemana ni? Boleh insya-Allah. Sila ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu Bila huruf O bagi bunyi absar. kat lidah tebal dia. Bau, bau, baru, baruku. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم Alif عليه je. Ya, oh. Wa idza au au. وإذا أظلم Wa tidak عليه ada au. Ya, au la au la. أزلى وإذا أظلم عليهم Dia berhenti kat قاموا situ. ولم Ha. Tapi pun kena teruskan. Paling kurang sampai komu. Okay. وإذا أظلم عليهم قاموا Hmm. ولو Yang tu شاء tak payah patah balik je. Boleh terus je. Walau sya'allah. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Yang tu tak boleh teruskan juga. Okay. Pernah. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Barakallahu fiik. Nampaknya anak dia tu nak tahu apa nak bagi dah. Okey, okey, okey. Ya, ya, ya. Sikit lagi ni. Ada lagi nak baca? Boleh habis? Ustazah, ramai lagi nak baca. Ya, Boleh? ramai Kak lagi. Mali? Kak Mali. Berapa orang lagi? Boleh? Tak nak langsung dah. Ya, ya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء أنزل من السماء ماء Malis. Kak Malis, tadi kena ulang salah balis. Baca dari awal. Okey. Ya.
يا أيها الناس اعبدوا semula. Ya ayuhan nas. Betul dia kat Malaysia tu atas bawah. Al-Aziz ya? Adina, Al-Aziz ya? Dah. Al-Lazi. 22 ke kawan-kawan? Al-Lazi. Ayus tolong. Al-Lazi. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء As-samaa binaa. فراشا والسماء بناء وأنزل من Kak Malis, huruf Shin Kak Malis. Kak Malis bukan macam huruf Shin tadi tu. فراشا فراشا والسماء بناء وأنزل Baris وأنزل salah. Balik. Baris tu salah kot. Wasama Tadi nak dengar baris bawah. فراشا فراشا والسماء بناء. Boleh habis tu berdiam, betul kan? Akak ikut. وأنزل Akak. من السماء ماء فأخرج به من وأخرج به من الثمرات فأخرج به من الثمرات رزقا Kak Malis tu huruf sa Kak Malis. Minas sa. Oh ya, من السماء ماء فأخرج Ulang Kak به Malis. ah, Fa'akhraja bihi. Ulang kat situ. فأخرج به sekejap. فأخرج به من الثمرات رزقا Kak Malis huruf sa tu kena keluarkan lidah. Minas samara. فأخرج فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Daun tu ada dengung 2 hakat. فلا تجعلوا لله أندادا salah sebenarnya. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا Lagi qalqalah tu ala abdina. Dengar lagi على qalqalah tu. على في رب Salah tu Rabbim salah ada roi bagi lin kat situ. Fi roi bim. في ريب مما نزلنا على عبدنا Kak Mali bagi lembut lagi qalqalah. Jangan bagi dia terkejut. Ab ab itu ya. macam ni ala abdina. Okey. في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله Dengar tak cukup. من Fa'tu lagi. Tu. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شركاء sudah. Wad'u syuhada. وادعوا شهداءكم من دون الله Hmm. دون الله إن كنتم صادقين. Lemutkan mim tadi. Bagi tawassut pada dia. In kuntum so. Tumso. من Tak jangan دون ing. Dia tak ada ing. Jadi kat sini ink je ing. من دون الله إن كنتم صادقين. Boleh.
لم تفعلوا Huruf fa tidak ada qalqalah, jangan taf. وفعلوا terus ya. Tarikkan fa, taf'alu. فإن فإن لم تفعلوا ولن Terapung تفعلوا lagi tengok tak ni? Dengan walan, kita tak nak bunyi huruf N. Ya, jadi Kak Amalis buat dia bunyi seolah-olah sama-sama N. Walan tak? Wala taf'alu. فإن 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 Hilangkan gunnah. Kat sini tak ada gunnah, ada bila gunnah. Tanpa sebarang gunnah kat hidung. Jangan fa'in. Tapi fa'ilam terus pada makhraj lam. Double L. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا semua saja. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا نار Lagi masuk nun terus. Fattaqun narallati. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة Hmm. أعدت Sebut lagi yang ain ni. Jangan u'id. Tak. للمتقين U'iddat. أعدت Masuk pada sabdu dal. Double D. U'iddat. U'iddat. أعدت أعدت للكافرين. Barakallahu fiik. Ada masa lagi ke? Ada siapa nak? Siapa Nahan lagi? nak cuba nak? Sementara budak kecil tu tenang ni. Siapa tak cuba? Silakan. Saya cuba Ustazah. Sila. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا Tak bagi قالوا Zai lagi bagi rohawa pada Zai. Jangan rizq. Okay, dia terpotong. Rizqom qalu. Tarikkan suara Sofi Zai tu. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا boleh Ustazah? Boleh? قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Ruziq tak? رزق Hadzal ladzi ruziqna min qalqalah dia masih lagi ke makhraj qaf yang tebal. Ruziqna min qabl. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل Boleh? وأتوا به متشابها Hmm. ولهم فيها أزواج مطهرة Hmm. وهم فيها Bagi خالدون isti'alat lagi khalidun. وهم فيها خالدون tak Terdiri cuba dari tenang wahum Ustazah? fiha khalidun. Ya. Wahum fiha khalidun. Saya ingat saya buka video dah Ustazah saya tekan rupanya tangan saya laju dia tertekan balik. Lepas tu saya tengok muka Ustazah macam cari saja. Masya-Allah. وهم فيها خالدون. Cukup ke Ustazah? Boleh. إن الله لا يستحيي أن Rapatkan makhrajnya ai yadriba. إن الله لا يستحيي أن boleh ke? Betul. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
Okey, waw bagian mengalirnya fauqaha. Fama fauqaha fauqaha. فما فوقها Hmm. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم Mhm. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Mhm. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا Mhm. وما يضل به إلا الفاسقين. Dah kot. Ya, Barakallahu fiik. terima kasih Okey. Ustazah. Lagi Jazakallah penat ngaji. khair. Kalau ibu masih ada masa, ada je ada kuis ni. Kalau ibu masih ada masa, boleh bagi kuis ni. Kalau tak ada, kita itulah. Siapa busu nak ngaji? Boleh ke Ustazah? Aish, Boleh. maaf Ustazah. Abang datang tadi. Boleh. Muka surat berapa Ustazah? Berapa ya tadi? Lima, lima. Surah Surat lima. ayat 7. 27. Surat 5. Ayat 7. Ayat 27. Betul-betul ayat 27. Okey. Aduh, alamak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Satu ayat je Ustazah. Apa tadi ibu baca? Okey. Dua ke Ayat 27. tiga ke? Sini. Yang الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر Wayaqta'un bagi dia sempurna macam punya qaf juga. Wayaqta'una yaqta'una. ويقطعون ما ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ulang balik Ustazah. ويقطعون ما أمر الله به أن يصل Nah, salah tu bagi mak ويفسدون kata في ayyusala yusala ada mak asli kat situ. ويق- ويقطعون ما Kita jangan sangkut-sangkut kalau أمر pola tersebut. Yang wayaqat ويق yaqata yaqta'una. ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك هم الخاسرون. Tahu Ustazah? Sampai mana ni? Ayat berapa? Ayat 27 dah Habiskan kan? tu. Habiskan ayat tu. Habiskan page tu. Okay. Hmm. Okay. Kaifa takfuruna Habiskan link tersebut. billah. Kai, 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 Kai. kaifa. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Fa'ahyakum. Bagi bunyi Fa habis. ahyakum. Hmm. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilahi Bagi link kat situ. turja'un. Ilaihi turja'u. Summa ilaihi turja'un. Hmm. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Summa istawa
إلى السماء فسواهن. Kalau wakaf fasawwahun. Kalau wakaf lah ni. Itulah, ulang balik Ustazah. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Sabak. Tak bagi dia lembut lagi kol-kolah. سبع سبع Sab'a samawat. Lagi. فسواهن سبع سماوات Mhm. وهو وهو بكل شيء Tidak ada عليم. kat situ. Izhar saja. Syai'in alim. وهو بكل شيء عليم. Bagus. Barakallahu fiik. Zazah nak baca boleh? Boleh? Auzubillah. Wa wa iz qala rabbuka lil Suara za bagi dia mengalir, suara za pendek tu bagi dia rokhawah. Yang wa id qa dia terputus. Wa qa wa id qala rabbuka. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة Hmm. قالوا أتجعل فيها من May يفسد yufsidu. Hmm. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك Lepiskan الدماء kafnya. Fiqud tahu. Wa yasfiku. Wa yasfiku di. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك Hmm. قال إني أعلم ما لا تعلمون Hmm. Satu lagi. وعلم Wa'allama. آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء boleh kau Ustaz? Boleh, boleh. Tapi kalau فقال bukan wakaf tu, kecemasan tak ada masalah pun. Kalau ikhtiari secara pilihan tak sesuai kat situ. Sebab dia mudhaf ilaih. Boleh ambil balik faqala. قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Hmm. Okay, cukup ke? Barakallahu fiik. Okay. Siapa Allah lagi ada yang nak baca? Saya cuba Ustazah. Mhm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka Tadi la lepaskan ilma kalau ba lana. tu. Dan yang subha. Okay, jadi bagi dia lembut ke je, dia suara dia je, jangan campur dengan ha. Qalu subhanaka la subha. Dengan subh. Okay. Subha. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hmm. Innaka antal Ini terapung alimul dengan dia. hakim. Ya, Anta salah. Innaka hmm. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falam falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam
أقل لكم إني أعلم غيب السماوات Habiskan lin tadi. والأرض. Okay, habiskan lin dan juga lembutkan suara ain. عين إني أعلم أعلم غيب السماوات. غيب السماء Hanya Roy tak rapat ke rapat sikit ke langit. Roy. غي Ha. غي Hmm. إني أعلم غيب boleh Ustazah? Boleh lembut ain lagi. إني A'lamu. أعلم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Tak sampai suara saya. Tak apa. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. Tak cukup mat kat situ. Fasa Tak jadi. cukup. Tak dapat nafas. Tak apa. Saya ulang balik Ustazah. Mhm. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس Hmm. إبليس Tak dia أبى kalau dah sempuk je. Illa ib tak. Illa iblisa aba. Iblisa aba. إبليس إلا إبليس أبى apa panjang pula. Hmm. إلا إبليس أبى واستكبر وكان Dan من sin ni. Huruf الكافرين. sin yang duduk sebelah ta ni memang tricky sikit. Ramai yang akan buat dia seolah-olah tersangkut dengan ta. Was. So dia ada sikit Was, amas lah. Lepas tu dia jadi dua pula jadi wasta. So nak buat macam mana? was, Kita asingkan sin daripada ta. Aba wastakbaro was. was, was, Dia mengalir suara dia. Aba, Aba was, tak boleh juga Ustazah. Was. Aba was takbaro, boleh jadi Ustaz. Tu lebih baik. Aba, Aba was takbaro wa kana minal kafirin. Barakallahu fiik. Okay. So dah. Okay, terima kasih Ustazah. Banyak silapnya. Tak apa. Boleh tambah baik lagi link tersebut. Okey. Ada satu lagi. Nanti saya bagi dekat dekat grup lah. Okay, InsyaAllah untuk quiz. Quiz tu makhraj lah. Makhraj yang Ibu dah belajar sebelum ni. Jadi cuba buat sikit latihan. Kalau sifat saya ada. Kalau saya tengok. Saya dah ada dah quiz sifat tersebut. Okay. Cuma kalau sesuai saya bagi. InsyaAllah. Oh, tapi quiz tu dia duduk dalam link yang lain. Link tu saya buka baru dia jadi. Kalau saya tak buka, dia tak jadi. Dia yang lain sikit. Apalah. Okey. Ustazah boleh dengarkan bacaan Ustazah? Kita Yang habiskan page page tersebut. Okey. Syukran. Kat mana dah? وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو
tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Sampai page tu ke? Kasih soal jawab kalau ada satu dua soalan dialu-alukan boleh Ustazah? Boleh. Silakan. Ustazah, Usu nak minta tolong Ustazah ulang balik ayat yang akhir tu yang matikan huruf H simpul tu. Simpul tadi. Ya alai tu macam mana nak matikan Alai. alai? Suara dia Ini betul kena ni. bunyi ya lah. Jangan alai. Alai. Tak, dia kena rapatkan. Lin. Alai. Okey. Yang matikan H tu. Fataba alaih. Bagi ya tu dulu. Ya tu bagi sampai 4 harakat ke 6 harakat ataupun 2 harakat. Dia ada mat lin kat situ. Okey. Ha tu hujung sekali. Yang nak tarik tu yang mana? Nak tarik sekali dengan ha ke? Tak payah tarik dengan ha. Ha tak ada tarik lagi. Yang kita nak bagi tarik 4 ke 6 ke 2 harakat adalah pada huruf ya. Fataba alaih. Ha tu. Alaih sampai 4 ke contohnya. Alaih. Hujung tu barulah ha. Boleh. Kalau 2 harakat Dia alaih. memang H tu memang ada suara mengalir Ustazah. Ada Ha tu. suara mengalir. Betul. Lih. Macam tu je. Hmm. InsyaAllah. Ada lagi soalan? Ustazah tanya sikit Ustazah. Mhm. Uh, huruf Dha tu Ustazah, huruf Dha tu dia tak ada Oh, sofil kan Ustazah? Dha. tak ada. Tapi Tak ada. kadang-kadang kalau baca especially kalau di baris bawah yang Dha yang mim tu azim tu Mim. jadi dia ada sofil sikit macam kalau bunyi tak tahu Ustazah. Kena Tapi cakap maksudnya dia. tak ada Cuba. sofil. Azabun azim. Cuba. Azabun azim. Okey. Kan? Macam tak ada Okey sofil. Ustazah. Saya Azim. nak tekankan, nak tanya Ustazah pastikan tu sebab selalu kalau biasa dengar dia akan sebut azim. Jadi saya nak pasti tak Azim. patut ada ke macam boleh ke cuma tak cukup tebal saja ke tu yang tapi patutnya tak ada sofil Ustazah. Tak Maksudnya tak ada. boleh ada sofil langsung. Betul. Okey. Kalau sofil tu huruf zai lah. Azim. Zim. Kita tak Tapi ada dia tu. tebal. Cuma Dia kadang-kadang bila ujung tu dia macam sebut tebal. Bunyinya macam tebal. Tapi at the same time ada juga sikit macam dengar sofil. azim. Zim. Azim. Dia Macam tu. azim. Dia Azim. azim. Tu tanda Hmm. dia rapat gigi dia tu. Okey, Ah. sepatut kalau tak rapat gigi ada lidah macam burger lah, macam daging burger antara dua roti. Ada lidah sikit. Jadi kena sikit barulah tak ada sofir. Kalau rapat gigi azim, azim jadi ada suara sofir. Okey. Azim, zim. Hmm. So barulah dia tak akan ada sofir lagi. Okey. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Okey. Boleh sampai sini dahulu insyaAllah. Setelah kita pada hari ini. Segala yang baik daripada Allah Azza wa Jalla dan segala yang kurang tu daripada saya. Kita praktiskan apa ilmu yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat pada kita dan menambah kualiti ibadah tilawah Al-Quran kita insyaAllah. Okay. Baik. Jadi Alhamdulillah ibu-ibu semua saya kongsi sikit lah. Itulah macam perbincangan hari itu. Bila ada orang kata kenapa kita nak kena praktiskan ilmu-ilmu tajwid ni, kenapa kita nak kena praktiskan? Sebab kalau kita tak praktiskan dia pun, kalau tak apply ilmu tajwid, dia tak mengubah maksud pun. Kan ibu baca 2 harakat ke, baca 4 ke 5 harakat ke, dia tak ubah pun makna. Betul tak? Okay, contoh ibu baca minas sama'i ma'a. Masih lagi langit. Sama'i ma'a. Masih langit. Air juga. Tapi kenapa nak kena minas sama sampai 5, sampai 4 harakat? Kenapa tak 2? Makna dia dua-dua masih melangit. Okay? So, sebenarnya itulah yang menyebabkan ibadah tilawah ni, tilawah baru, tilawah pun dah dapat pahala. Okay? Menjadi ibadah sebab apa? Sebab kita mengikut, kita ittiba'. Okay? Kita ittiba' apa yang Nabi lakukan. Walaupun dia tak mengubah maksud. Okay? Sahabat tegur seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, dia tegur seorang sahabat yang baca pendek. Lil fuqara illadhina uhsis. Sepatutnya lil fuqara. Maka dia tegur. Bacaan yang sepatutnya Nabi baca adalah panjang. Okay? Sedangkan mereka dua-dua orang Arab dan tahu makna orang fakir miskin. Baca panjang ke, baca 2 harakat ke, masih lagi fakir miskin. So, barulah kita tahu bahawa, oh, rupanya ibadah ini menjadi ibadah bila kita ittiba, kita usaha untuk mengikuti cara Nabi SAW baca. Walaupun dia tak mengubah maksud pun, kalau kita dengung ikhfa ke, kita dengung iklab ke, kita dengung apa, izhar ke, masih lagi nun juga.
Man anta. Sama lagi kan? Tapi kenapa? Okey, sebab apa? Sebab kita pun tak tahu kenapa. Maka kita buat semata-mata kerana mengikut sebagaimana yang kita terima daripada guru kita, yang mereka terima daripada para ulama dan sampai ke Nabi SAW. Jadi itulah menjadi ibadah ta'abudiyah kita panggil. Sesuatu yang kita tak boleh nak fikir secara rasional, tapi kita lakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW ajarkan kepada kita. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Saya memang terfikir selama ni. Ustazah, saya tak jumpa jawapan dia. Kenapa kena panjang pada orang Arab cakap pendek je, tak ada Betul. Okay, Yes. faham. Terima Yes. kasih Benda Ustazah. yang tak ada jawapan ni macam contoh, kenapa kita nak sujud 2 kali, rukuk 1 kali? Maka kita lakukan, kita kata tak tahu, tak ada reason, aku buat memang betul-betul follow Nabi je kan. Macam itulah juga Al-Quran. Okay. InsyaAllah. Okay, baik. Jadi insyaAllah sampai sini dahulu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua pada hari ini. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Terima lagi. kasih Ustazah. Saya tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.